Jangan guna duit ini untuk simpan emas. Kenapa saya tak sarankan untuk beli emas? Guna duit yang nak dipakai dalam masa yang terdekat. Bila kita kerja dah lebih 5 tahun, sebenarnya kita dah boleh agak dah berapa kos bulanan minimum yang kita kena ada. Sebagai contoh, pampers anak 80, duit makan minum 500, minyak motor 200. Jadi duit yang kegunaan keperluan harian ini jangan guna untuk kita beli emas. Kita bukan beli emas hari ni, bulan depan kita nak jual balik, lepas tu mengharapkan untung. Tak tuan-puan, kita kena ada ilmu dengan emas. Kita beli emas untuk tabungan 2 tahunan ke atas minimum. Jadi kita kena jelas, elakkan beli emas guna duit yang nak dipakai dalam masa yang terdekat. Jadi beli emas untuk yang pertama, dana kecemasan. Yang kedua, simpanan persaraan. Yang ketiga, tabungan untuk haji ataupun umrah. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.